Kalau kita tengok kepada kalam Hafiz Ibn Abdul Barri di dalam kitab nama At-Tamhid, di dalam dia mensyarahkan hadis Abu Hurairah, iaitu hadis yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama, yang selalu dibawa oleh saudara kita hak berpegang dengan zahir Quran dan hadis ini. Hadis ini sama dengan ayat Allah dengan yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Macam mana Hafiz Ibn Abdul Barri dia kata di sini, ini hak sebenar nak faham. Hak tadi nama dia Hafiz Ibn Abdul Barri bercakap betul luas, tidak nas, tidak totak di atas pegangnya dia betul-betul. Dia panggil kaedah umum. Quran wajib kita pakai, itu kaedah umum. Hadis wajib kita pakai, itu kaedah umum. Bukan kata bila boleh pakai Quran pakai habis itu. Bukan. Kita kena tengok poin khas hak Hafiz Ibn Barri itu macam mana. Itu baru boleh kita faham sebenar akidah dia hak sebenar. Cuba tengok akidah dia hak sebenar di dalam At-Tamhid. Dia kata yang bermaksud, jika dikata bolehkah Allah berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat, Imam Hafiz Ibn Abdul Barri kata berpindah, berubah keadaan, tak boleh nak itlaq di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nas daripada Hafiz Ibn Abdul Barri. Kaedah dia tu dia pakai Quran hadis lah tu. Kaedah Quran hadis itu kesimpulan hak ulama salaf, ulama khalaf ambil kesimpulan. Bukan dia tinggal Quran hadis. Makna Quran begitu di sisi dia. Itu pakai zahir Quran lah tu lagu tu. Sebab apa? Kerana dia fil azal la yujibu makanan wa kadzalika naqluhu la yujibu makanan. Allah turun tapi bukan turun berpindah daripada tempat. Turun yang layak dengan Allah. Itu orang salaf yang sebenar. Itulah yang kami panggil, ahli sunnah panggil tafwidul makna nama dia. Tafwidul makna, serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengaku dengan apa yang disabit oleh Rasulullah, yang disabit oleh Allah. Tapi makna yang zahir, yang dipakai hak kita faham sebagaimana doktor tadi, makna zahir iaitu hak kita reti sekaligus. Hak kita reti sekaligus bila kata yadu anggota, itu hak kita reti sekaligus bukan? Adakah orang reti sekaligus hak lain? Yadu tentu bahasa anggota. Bila rijlu tentu makna kaki. Arab mana reti yadu dengan makna lain? Tapi Hafiz Ibn Abdul Barri, Hafiz Ibnu Jar Imam At-Tahawi dan semua orang salaf menafikan Allah daripada anggota. Ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal a'dha'i wal arkani wal adawat la tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Itu Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ta'ala 'anil a'dha'i wal arkani wal adawat. Kesemua orang salaf menafikan kejisiman daripada Allah. Allah mempunyai anggota. Walaupun di dalam Al-Quran ada sebut wa yabqa wajhu rabbik kullu syai'in halikun illa wajhah. Ditakwil dengan takwil ijmali ataupun tafwidul makna, iaitu Allah ada baginya sifat muka yang kami tak tahu makna yang sebenar yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi wajhu bukan dengan mana muka, dengan mana anggota yang segera faham itu. Yang doktor kata tadi, makna zahir iaitu hak kita segera faham. Segera faham hak mana? Hak segera faham. Bila segera faham salah pergi lagu tu, salah ada anggota. Di mana salah kata ada anggota? Salah dia ibarat dengan lafaz Quran dan hadis. Dia kata yad, bukan dia kata yad dengan mana anggota, yadu sifatin. Tengok dah dia kita salah. Abu Hanifah dan siapa pun, semua dengan mana sifat. Boleh tak? Dengan mana sifat. Dia tak kata zat. Kalau yadu dengan mana tangan, hak segera faham bukan sifat. Ni kena beza sifat dengan zat. Yadu dengan mana tangan dia panggil juzuk zat, sebahagian daripada zat. Takut tak faham juzuk bahasa Arab. Sebahagian tu bahasa Melayu. Sekerak daripada zat maknanya. Zat ada tubuh dia, ada tangan sekerak. Sebelah lagi tu dia panggil juzuk lagu tu. Takut tak faham bahasa. Bila lagu tu tak, itulah nama tarkib. Zat yang begitu nama mutarakib, yang tersusung nama dia. Itulah nama jisim, hakikat jisim. Maka hakikat jisim itu berkoda yang Allah terang dalam Quran. Ini tempat pegang hak ulama kita dengan secara jadi muhkamat.
laisa kamitslihi syai' wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Ni sifat makhluk yang sifat zati, sifat nafsi bagi makhluk. Kullu syai'in, semua perkara 'indahu di sisi Allah bimiqdar, ada qadar, ada seeci dua eci, ada qadar, ada tubuh, ada tangan, ada ukuran dia. Sebab itulah ulama salah kata ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal a'dha'i wal arkani wal adawat. Itu kaedah salaf yang sebenar. Ni baca tak faham hak ulama salaf tu, tak apa faham. Kata yadu, kata orang salaf kata ada tangan. Bukan. Yadu bukan makna tangan di sisi orang salaf. Tangan juga tapi bukan tangan anggota. Yadu sifatin. Maka yadu sifatin itulah nama duk ibham. Apa makna yang dikandaki sifat tu siapa? Kekuasaan ke, pertolongan ke. Itu orang salaf yang lebih warak. Bila kata hak kandak Allah sungguh, boleh jadi di tempat ni yadu dengan makna pertolongan. Di sini yadu dengan makna kekuasaan. Di sini yadu dengan makna nikmat. Ya boleh jadi makna sifat tu banyak lagi. Sifat tu bila kata sifat kena belaka. Kalau kita menentu yadu dengan makna kudrat saja, di tempat lain tak kena pula. Bila yadai ni pula mana dua kudrat. Itu panjang bicara. Kita jangan pegang satu Quran, satu ayat Quran, satu hadis, jangan begitu. Begitu juga kata orang salaf. Sebab tu baca faham tu sangat-sangat penting. Baca tak faham tu sebab bagi jadi sebab bagi salah.